Ya, 1.53 kita baru masuk ke base TLDM ni. Ke RB Cafe tu ada kat ni. Lama tak ni masuk awal. Biasa masuk pukul lebih 3 paling pemain 2 lebih. Waktu boleh masuk awal sebenarnya, tapi sebab ada nak tinggal tu. Kami tanya dekat ni, si kerabu ni, siapa dia ni, anak dia ke siapa dia ni. Lama si kerabu ni. Okey, saya tersedia. Oh, silau panas matahari ni. Matahari di atas ni. Silau kamera. Kita nak pergi ke Desat je dah. Depok Senggara, Armada Timur. Lepas tu tak ada dah. Terus pergi dekat blok. Tak ada markas dah. Oh, di KDSKK. Pergi Desat, lepas tu KDSKK. Lepas tu baru kita ada berapa je ni. Kejap lagi. Mungkin pukul 2, tak sampai 2.30 pun keluar katanya. Okey. Depot Senggara je. Okey. Nak pergi Depot Senggara. Senggara ni tempat apa tu, macam-macam bengkel je ni. Depot bengkel elektrik, bengkel radio dan elektrik, bengkel teknikal, bengkel apa lagi tadi, dipanggil bengkel Seri Mala. Ni untuk yang bengkel kayu apa begitulah, tukangan untuk ni untuk alat-alat kapal, bot, apa semua tu. Betul tak? Okey. Sampai. Okey, kita siap sudah dekat DSKT. Kita ke DSKK, lepas tu SK Pangkalan, lepas tu ada 2 blok. A9 dengan A1. Ya. Keluar pergi ke Karambulai Resort pula. Si Job Yukan tu ada tak? Semalam dia hantar hari ni. Saya biasa senyap je hari ni. Dia kata malam dia cuti hantar hari ni. Okay. Kau scam aku siap Josh. Aku return kau punya tu. Tak adanya aku nak hantar kau boleh-boleh pula. Okey. Tak banyak surat, tak banyak dokumen. Kemarin dah banyak dokumen sini, hari ni tak banyak dokumen. Jabatan laut banyak. Jabatan laut. Nanti balik tengok jabatan laut. Itu yang si Cina tu, yang 300 lebih tu dia dah message tadi. Dia dah WhatsApp tadi, dia bawa balik. Dia kata on the way balik tadi. Aku tahu betul sini. Oh, saya on the way balik sudah ni. On the way balik. Petang kau pun ada. So dia sudah balik ke rumah, dia kata. Dia tahu kalau kata. Jadi dia pergi Inanam. Banyak dia kata. Oh, sekejap saya on the way balik. Banyaklah kau. Okey. Alamak, pakai situ dah pula. Aku mesti pakai depan lagi. Sini lah. Okey. 2.16. Dah agak dah. Sebelum 2.30 dia keluar. Ni 2.16 habis sudah. So kita on the way keluar daripada TLDM ni. Oh, panas ya. Aduh, kepala tak lagi rasanya. Tadi hilang dah sekejap. Hilang apa?
Lanjut aku kan ada ni. Ni nak datang balik. Rasa nak keluar panas tadi, lepas tu masuk aircon, kereta sejuk. Menunjuk ni. Oh, silau mata. Awak tu dah sebelah KK tu. Awak dah ni. Ada banyak barang dekat Nexus Resort, Nexus Karabunai, Presiden Lenia. Lepas tu di Kapital Laut banyak, ada 23 lagi. Masuk yang lain-lain lah. Jadi Zenia, Share Out, apa suri mana tadi, di Malawakon. Lepas tu Sinala Bakas. Sinala Bakas tu tempat jual babi bakar tu. Sinala Mogiding sana tu. Ada kawan sana, ada saudara di sana, tapi dia tak ada. Dia tak datang kerja, dia cuti. Ada mamak dia ke kata hari apa itu, hari satu lah sini tu mamak dia meninggal. Siapa dia? Takziah, salah takziah. Attention to riders. Okey lah, dia keluar dulu. Oi, si mamak tu baru masuk lah. Laju bawa lah. Budak JNT tu misu Triton dia dah keluar dah. Okay dah. Ya, 2.24 kita dah keluar TIDM, dah ambil bas. Okay, kita terus ke Karambunai. Sebelum tu kita, sebelum sampai Nexus, kita apa tu singgah dekat Nexus Campus. Ada barat sana. Okay, stop recording. Okay, so settle 400 last apa tu lah, last COD. So ada satu lagi di apa tu, Taman Cerah dokumen ni. Kita singgah ni dulu CKS, pergi bank duit, waktu balik singgah ni. Sekarang 3.36. Target sebelum jam 4 sampai rumah, insyaAllah. Nak hujan ni. Oi, gelap malam nampak lah.